Duduk! Dah pergi bincang. Penyamun! Saya berdiri. Kamu duduk? Saya berdiri. Kamu duduk? Saya berdiri. Saya berdiri. Nampak ni? Speaker. Orang yang tidak ikut peraturan Point of order. Saya Point of order. Pengapa? Point of order Datuk yang dipertua. Point of order. Tak, bahasa kau ni memang guna Point bahasa of tak baik order. lah. Orang Selangor tak boleh terima orang macam ni. Kalau tak ikut point of order tak boleh jadi ahli Cakap orang parlimen. penyamun. Siapa yang penyamun? Awak berkawan dengan penyamun. Jana wibawa awak Point tunggu. of order. Akap orang penyamun. Cakap elok-eloklah sikit. Tak ada bahasa, tak ada Tan adab. Sri yang dipertua, dia yang mulakan dulu. Teruk. Ulu Langat 1. Kita juga dari segi pihak kerajaan, maaf Tan Sri saya segan nak sebut, tapi kerajaan telah mencabuli hak asasi manusia. Ya Muhammad, kerajaan cabul hak asasi manusia. Tak payah ni ahli parlimen semua nampak kami. Kamu nak nampak kami. Kami macam kamu juga, ya. Cuba kami ni cantik macam speaker, kami pakai tie, kamu tak pakai, ya. Jadi kami macam kamu. Tiba-tiba hak asasi kami sebagai ahli parlimen dinafikan. Hak kami untuk dapat peruntukan dinafikan. Kerajaan mencabuli hak manusia, asasi manusia. Wahai rakyat yang dikasihi sekalian, wah muda, tukar kerajaan ini, kerajaan 6 negara. Arau, dah gunding ke Arau? Untuk Dah runding, bolehkan gunding. kita Arau. akan bagi perhatian Arau. sila dan beri keadilan kepada semua. Arau, soal kalau berkaitan- kita meminta, Arau, kita soal berkaitan pastikan dengan bajet tu Arau. peruntukan Arau, ahli soal parlimen berkaitan dengan bajet akan kamu, Ulu diberikan. Selangor. Ulu Langat terkacau lah. Ulu Selangor duduk. Tak, duduk je lah. Duduk. Ulu Selangor Tak duduk. kacau, tak kacau. Duduk. Ulu Selangor duduk. Ulu Selangor Yang duduk. Muhammad Arau. Ulu Langat duduk. Saya nak tanya. Yang Saya nak tanya cakap ni- Arau. Dah bincang ke? Duduk! Dah pergi bincang. Penyamun! Saya berdiri. Kamu duduk? Saya berdiri. Kamu duduk? Saya berdiri. Saya berdiri. Nampak ni? Speaker. Orang yang tidak ikut peraturan Point of order. Saya hari ini saya tak beransur. Panggil penyamun. Penyangga! Penyamun! Penyangga. Point of order Datuk Pengapa? yang dipertua. Point of order. Penyangga. Pengapa? Point of order Datuk yang dipertua. Point of order. Tak, bahasa kau ni memang guna Point bahasa of tak baik order. lah. Orang Selangor tak boleh terima orang macam ni. Kalau tak ikut point of order tak boleh jadi ahli Cakap orang parlimen. penyamun. Siapa yang penyamun? Awak berkawan dengan penyamun. Jana wibawa awak Point tunggu. of order. Akap orang penyamun. Cakap elok-eloklah sikit. Tak ada bahasa, tak ada Tan adab. Sri yang dipertua, dia yang mulakan dulu. Teruk. Ulu Langat 1. Duduk. Duduk Arau sekejap. Point order. Puan order ya. Datuk Tan Sri yang dipertua. 35-1. Seorang ahli yang tak bercakap adalah bangun di tempatnya dan apabila dipanggil ataupun dalam hal ini diberi laluan oleh pembahas. Dan Tan Sri yang dipertua, ini bukan pertama kali Ulu Langat buat macam ini. Sudah berkali-kali. Saya minta Tan Sri yang dipertua ambil tindakan yang sebaiknya supaya kita jaga harmoni parlimen kita ini. Itu saja Tan Sri. InsyaAllah. Arau, saya tambah 2 minit lagi Arau. Silakan. Yang Muhammad, Suhakam, saya nak beritahu, hak kami sebagai ahli parlimen dicabuli oleh seorang manusia di sana. Ini hak bercakap. Saya tak bagi, tak bagilah. Kamu tunggu masa kamu. Yang ni, peruntukan kami tak bagi. Lepas tu dia bangkit tak berhenti. Maaf, speaker bagi amaran banyak kali dah. Semua speaker bagi amaran. Tapi duduk di situ lah. Tak Boleh tengok. minta laluan. Bagi Hak tampil ahli sikit Arau. parlimen pun telah dicabul. Boleh minta Jadi laluan. kepada orang-orang muda, Ulu Langat tak boleh, ini Kopeng boleh masa tak? untuk Minta kita laluan, boleh. kalih Arau. sokong Perikatan Nasional. Boleh atau tak boleh? Akhir sekali Tan Sri. Arau, tampil sikit. Boleh atau tak Tampil boleh? sikit, tampil. Boleh. Arau, tampil sikit. Arau Arau. nak bagi tak? Nak bagi tak? Boleh tak? Yang Muhammad kata, Nanti mungkin Arau, tambah 1 ini minit. boleh. Arau, ini saya buat- bagi saya bagi 30 second, tu saya berhentikan. Siapa Arau? Ha? Tampil. Siapa yang bangun dulu silakan. Tampil. Arau. Baik. Sejak sekian Ya, lama. sila tampil. Tampil dulu, silakan. Tak apa, undak pun boleh, ini boleh, tak ada problem. Arau, sejak sekian lama mengenai peruntukan kepada pembangkang ni memang tak ada pun. Kenapa baru hari ini timbul? Cuma penggal lepas ada sedikit waktu Bera menjadi Perdana Menteri ada peruntukan sebab ada MOU. So sekarang ni kalau nak pun berunding, bincang, nak sign MOU apa Okey, saja cukup pun yang boleh. faham, Kan? faham, Boleh. faham. Tak Okey. perlulah Okey, mengatakan tampil, itu Abang. hak Saya asasi sambung sikit ke. boleh? Saya nak bagi Saya nak bagi tahu yang Muhammad, kerajaan sekarang kerajaan madani, kerajaan perpaduan. Dulu kerajaan nama-nama macam-macam. Ni kerajaan madani perpaduan. Di mana dalam peraturan
parlimen yang membolehkan awak tahan kami punya peruntukan. Di mana? Di mana dalam bajet yang mengatakan peruntukan ni khas untuk PH? Kami tidak ada. Dah bagi kami peluang dah. Dah bagi peluang kita untuk akan buat laporan nanti. Berbincang lah, Rau. Okey. Diamlah kamu. Apalah. Tamping, Gopeng duduk. Tamping, Gopeng duduk. Tampil doa. Sorry ya Arau. tampil doa. Jangan Silakan. marah. Saya kesian kat awak. Tapi Orang kalau awak suruh masuk bincang, ke tak nak sini, bincang. kita akan pastikan kita akan buat yang terbaik. Dan akhir kali speaker, saya minta janganlah mencabuli hak asasi manusia di pangkat atas dulu. Selesaikan. Di pangkat ahli parlimen. Arau, Kami tak minta minta laluan. Arau, tanya sikit boleh tak? Ya. Arau, kalau Arau jadi kerajaan, Arau nak bagi tak dekat Saya semua? jadi kerajaan. Hari ini jadi kerajaan. Besok saya bagi. Tipu lah. Dulu Arau jadi menteri. Dulu jadi kerajaan, kenapa tak bagi? Dulu jadi kerajaan, kenapa tak bagi? Sekarang jadi deklarasi. Kenapa tak bagi? Ini semua hipokrit, tipu. Kalau nak jadi kerajaan, mimpi sajalah. Akan dibagi peruntukan. Mimpi sajalah. Dulu jadi menteri tak bagi, sekarang retorik. Meletakkan keadilan. Pandai tipu saja Arau. Okey, Arau, masa cukup Arau. Dia juga ni. Dia Saya dah bagi. Dia bukan. Saya dah bagi 2 minit. Saya dah bagi Punya show dah habis. Arau punya show dah habis. Duduk Arau. TikTok sudah habis. Arau punya show dah habis. Arau tipu. Bila saya cakap, saya tunai janji. Perkataan tipu tak timbul daripada kami. Kami dialah orang-orang PN yang serta mengamalkan sesuatu yang baik. Kami orang yang mengamalkan agama yang baik. Kami Yang lain tidak mungkin lah, ekstremis. Arau bukan. Kami Yang lain tidak mungkin. perkauman. Tapi Arau yang bukan. Perkauman Arau kuat ada tipu. belah sana sekarang. Yang anti apa tu, yang ultra kaisu dengan izin juga di sana. Kami semua baik-baik. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih, Semoga Arau. Allah berkati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Arau, gadget boleh off kan sekarang, gadget. Okey, saya